Apakah jenis senaman yang bertujuan untuk meningkatkan kesihatan jantung dan paru-paru dengan senaman seperti berjalan, berlari, berbasikal, berenang atau aerobik? Ikan teri. Bahasa Melayu start dengan K. K. Kalau K. Kardiovaskular. okey. Apakah nama alat yang terdiri daripada permukaan elastik yang diregangkan di atas bingkai logam dan sering digunakan untuk latihan gimnastik? Trampolin. Okey, 2-0. Pasukan Malaysia yang manakah telah memecahkan rekod untuk memenangi 2 season MPL MY secara berturut-turut? Betul, okey. 2-1. Tak tahu aku bola. Tahu ya pasal ML kan? Okey. Siapakah jungler ML Malaysia yang dikenali sebagai Sky Prince? Sekai. Okey, betul. Mampus, aku tak tahu. Apakah nama tempat permainan yang penuh dengan pelbagai permainan video, mesin permainan klasik dan kadang-kadang permainan mesin mekanikal? Pimpong. Kan? Nama tempat tu. Mes. Okey, betul. Okey. Apakah nama sukan yang melibatkan 2 atau 4 pemain yang memukul bola plastik kecil di atas meja? Baru dah cakap pimpong. Apakah nama aktiviti hiburan di mana seseorang atau sekumpulan orang menyanyikan lagu-lagu? Karaoke. 4-3. Hole in one adalah istilah yang sering digunakan dalam sukan apa? Pool. Hole in one. Hole in one ni apa ni? Golf. Oh, betul. 5-3. Tak tahu kau.